Kali ni, Kim nak kongsi satu kes jenayah paling tak masuk akal dari Turki. Kisah ni bermula dengan tragedi yang teramat ngeri, tapi ending dia sumpah buat satu dunia rasa geram sangat. Mana taknya, korang bayangkan tengah jalan kaki nak balik rumah, tiba-tiba ada mamat ni datang simbah asid tepat dekat muka korang. Muka hancur, mata buta sebelah, sakit dia cuma Tuhan je yang tahu. Dan yang paling tak guna, penjenayah tu sebenarnya boyfriend korang sendiri. Mestilah korang rasa nak mamat tu merepuk dalam penjara sampai mati kan? Tapi apa yang mangsa ni buat lepas jantan tu kena tangkap, memang plot twist habis. Sampai netizen satu dunia maki dia balik tau. Okey, mangsa dalam kes ni nama dia Berfin Orzek. Masa kejadian berlaku pada tahun 2019, umur dia baru 19 tahun. Tengah bercinta dengan seorang mamat nama dia Kasim Ozan Celtic. Kalau diikutkan dengan pandangan orang luar, diorang ni nampak macam pasangan muda yang bahagia je. Tapi sebenarnya, hubungan diorang ni tersangatlah toksik. Kasim ni sejenis lelaki yang suka mengongkong, kuat cemburu buta, suka kawal hidup orang dan paling takut dia ni sejenis yang baran tak bertempat. Pantang silap sikit mesti nak mengamuk. Dan disebabkan Berfin ni tak tahan hari-hari kena hadap perangai gila dia dan didera emosi oleh mamat ni, dia pun ambil keputusan nekat untuk minta putus. Dia betul-betul nak keluar daripada hubungan yang toksik tu. Tapi korang faham-faham je lah, perangai lelaki obses mana boleh terima kenyataan bila kena tinggal dengan perempuan. Jadi apa dia buat? Kasim mula meroyan dan ugut Berfin macam-macam. Antara ayat ugutan yang dia paling menyeramkan, dia ada cakap dekat Berfin, kalau aku tak boleh dapat engkau, jangan harap jantan lain dalam dunia ni boleh memiliki engkau. Masa tu, Berfin ingat Kasim ni cuma buat ugutan kosong sebab tengah emosi kena putus je tau. Dia langsung tak sangka yang kata-kata tu sebenarnya satu rancangan yang kejam. Dipendekkan cerita, pada tarikh 15 Januari tahun 2019, Berfin baru je habis kerja. Dia pun balik rumah jalan kaki sorang-sorang redah malam tu untuk menuju ke rumah dia dekat kawasan Iskenderun. Suasana masa tu tengah tenang je tau, sampailah tiba-tiba Kasim ni keluar dari kawasan lorong yang gelap. Tanpa cakap banyak, dia terus simbah sebotol cecair aksid kimia grade tinggi tepat dekat muka Berfin. Lepas dia simbah sebotol besar cecair aksid tu, Kasim terus cabut lari macam tu je tau korang. Dia tinggalkan Berfin mengelupur kesakitan sorang-sorang dalam kegelapan. Disebabkan terlampau sakit, Berfin menjerit sekuat hati meminta tolong. Kebetulan jeritan ngeri Berfin tu didengar oleh orang awam yang ada dekat sekitar kawasan lorong tu. Diorang pun terus bergegas pergi tengok apa yang jadi. Bila diorang nampak keadaan muka Berfin yang dah melecur, orang awam ni terus call pihak ambulans dan polis dengan keadaan segera. Berfin pun kemudiannya dikejarkan ke hospital dalam keadaan yang tersangatlah kritikal. Dekat hospital, doktor terpaksa bertungku lumus buat pembedahan kecemasan semata-mata nak pastikan nyawa dia selamat dulu. Dan hasilnya, nyawa Berfin memang berjaya diselamatkan, tapi korang, rupa paras dia yang asalnya cukup lawa berubah 100% dalam sekelip mata. Bukan setakat kulit muka dia je yang hancur, tapi mata sebelah kanan dia pun terus buta kekal, mata sebelah kiri pula rosak teruk. Cuma tinggal lebih kurang 30% je fungsi untuk melihat. Jadi korang bayangkanlah hidup seorang gadis umur 19 tahun musnah macam tu je. Tapi sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Disebabkan Berfin sempat cam suara dan susuk tubuh penyerang dia sebelum kejadian, polis dapat petunjuk yang jelas. Pihak berkuasa Turki tak buang masa, diorang terus buru Kasim dan mamat psiko tu akhirnya berjaya ditangkap. Kes ni kemudiannya dibawa ke mahkamah pada Januari tahun 2020. Masa ni, netizen dekat Turki memang dah standby nak tengok Kasim kena hukum penjara seumur hidup atas dakwaan cubaan membunuh. Tapi keputusan hakim buat semua orang terkejut dan marah tau. Mahkamah cuma jatuhkan hukuman penjara 13 tahun setengah saja dekat Kasim sebab kes ni dikira sebagai kes mencederakan orang secara sengaja, bukannya cubaan membunuh. Masa ni memang kecoh satu negara sebab orang ramai rasa hukuman tu langsung tak adil untuk penderitaan Berfin. Tapi korang, masa semua orang tengah sibuk pertahankan keadilan untuk dia, kat sini plot twist yang paling tak masuk akal mula nak jalan. Bila Kasim dah rasmi masuk penjara untuk jalani hukuman 13 tahun setengah tu, korang mesti ingat dia akan duduk diam dan menyesalkan. Tak korang, mamat ni sebenarnya seorang manipulasi grade tinggi. Dia tahu sangat kelemahan Berfin yang sejenis lembut hati, dan dia juga tahu pasal satu undang-undang dekat negara Turki waktu tu. Dekat Turki ada satu undang-undang kontroversi di mana kalau seorang penjenayah berkahwin dengan mangsa yang diserang, hukuman penjara mamat tu boleh diringankan, digantung atau dia boleh dibebaskan terus. Jadi disebabkan Kasim ni nak lepaskan diri dia daripada hukuman penjara, dia mula lancarkan taktik psikologi dia dari dalam sel. Hari-hari dia tulis surat cinta dan hantar dekat Berfin.
Dalam surat-surat tu, Kasim gunakan ayat yang paling sedih. Dia menangis, dia merayu-rayu, dia minta ampun melutut dan yang paling penting dia ajak Berfin berkahwin. Jadi dalam surat tu dia tulis dia buat serangan tu sebab dia terlampau cemburu buta dan tak sanggup hilang Berfin. Dia berjanji kalau Berfin setuju kahwin dengan dia akan jaga Berfin seumur hidup sebagai tanda tebus dosa dia. Tapi hakikatnya Mamat ni cuba nak gunakan Berfin sebagai tiket untuk dia keluar daripada penjara dengan cepat. Korang kalau baca surat daripada orang yang dah hancurkan muka korang rasa apa? Mesti rasa nak koyak-koyak atau bakar je kan surat tu. Tapi benda ni tak terjadi dekat Berfin. Masa ni hati Berfin mula rapuh bila hari-hari hadap pujuk rayu Mamat ni. Perasaan benci dia pula perlahan-lahan bertukar jadi rasa kesian. Sebab dia ni nampaknya masih belum boleh lupakan rasa cinta dia dekat Kasim. Sampailah pada satu hari tu, Berfin ambil satu keputusan gila yang buat satu dunia marah tau. Korang tahu tak, dia pergi jumpa peguam dia dan minta peguam tu uruskan dokumen untuk tarik balik semua laporan polis dan kes tuntutan mahkamah terhadap Kasim. Berfin siap muat naik satu kenyataan dekat media sosial. Dia cakap dia tak sanggup tengok Kasim merana duduk dalam penjara tu. Diorang dah saling bermaafan dan dia sedia untuk kembali dekat pangkuan Kasim sebab diorang berdua saling menyayangi. Tapi korang tahu tak, lepas Berfin muat naik kenyataan tu, dia kena kecam dengan teruk oleh netizen satu negara. Disebabkan tekanan tu, Berfin sebenarnya pernah tersedar sekejap yang dia tengah dimanipulasi dan dia pergi balik dekat mahkamah dan dia minta pihak hakim batalkan surat penarikan kes tu untuk teruskan hukuman penjara dekat Kasim. Tapi malangnya korang, tindakan Berfin masa ni dah terlambat sebab nasi dah jadi bubur. Tindakan Berfin yang sekejap tarik kes, sekejap minta sambung balik tu betul-betul buat peguam yang pertahankan dia sebelum ni rasa kecewa gila. Sampai peguam tu ambil keputusan untuk tarik diri daripada wakili Berfin. Bukan peguam dia je, netizen satu dunia yang sebelum ni backup Berfin terus maki dan cop Berfin ni sebagai perempuan yang buta disebabkan cinta. Dipendekkan cerita, walaupun Berfin minta mahkamah teruskan hukuman, nasib tampaknya menyebelahi Kasim. Jadi pada waktu tu, negara Turki ni tengah dilanda musim pandemik COVID dan kerajaan diorang ada buat satu perubahan undang-undang pelepasan banduan secara parol untuk kurangkan kesesakan dalam penjara. Disebabkan kelonggaran undang-undang ni, Kasim akhirnya tersenarai dan mendapat pelepasan awal. Dan korang nak tahu apa kemuncak plot twist yang paling tak masuk akal dalam kes ni? Korang tahu, hanya beberapa minggu sahaja selepas Kasim ni keluar daripada penjara pada bulan Disember tahun 2021, Kasim bawa Berfin pergi ke pejabat pendaftaran dan diorang berdua rasmi berkahwin. Gambar perkahwinan diorang masa ni viral dan mengejutkan satu dunia waktu tu. Dalam gambar tu, korang boleh tengok pengantin lelaki iaitu si pelakon senyum lebar sampai ke telinga. Manakala Berfin pula pakai baju pengantin dengan keadaan rupa muka dia yang masih jelas ada kesan parut melecur dan hancur angkara asid yang disimbah oleh suami dia sendiri. Berita perkahwinan ni bukan je buat netizen satu dunia rasa geram, tapi orang yang paling hancur hati dan paling menderita sekali adalah bapa kandung Berfin sendiri. Bapa Berfin langsung tak tahu yang anak dia nak berkahwin dengan penjenayah tu. Dia hanya tahu pasal berita perkahwinan diorang tu melalui media sosial dan laporan berita, bukannya daripada mulut anak dia sendiri. Bapa dia ada keluarkan satu kenyataan yang sangat menyedihkan. Dia cakap, aku dah berjuang untuk anak aku bertahun-tahun, aku buat macam-macam tuntutan supaya penjenayah tu mendapat hukuman yang adil. Tapi akhirnya penjenayah tu juga yang anak aku pilih untuk jadi suami. Pengorbanan aku selama ni sia-sia. Lepas diorang berdua dah rasmi jadi suami isteri, netizen dekat media sosial memang tak henti-henti kecam keputusan Berfin. Tapi bagi Berfin, dia rasa dia dah buat pilihan yang betul sebab dia percaya Kasim betul-betul dah berubah dan ikhlas nak tebus dosa silam dia. Tapi korang rasa orang yang ada penyakit psikio dan barang ni boleh berubah ke dalam sekali mata? Ramai pakar undang-undang dan aktiviti hak wanita dekat Turki mula bersuara pasal kes ni. Diorang jadikan kes Berfin ni sebagai satu contoh terburuk di mana undang-undang yang longgar boleh dimanipulasi oleh penjenayah untuk terlepas daripada hukuman yang sepatutnya. Kes ni juga membuktikan betapa bahayanya bila mangsa terperangkap dalam pusingan hubungan toksik yang tiada penghujung. Dan paling sedih, hubungan Berfin dengan bapak dia terus jadi renggang tau. Bapak dia yang sebelum ni bermati-matian upah peguam turun naik mahkamah dan teman Berfin buat pembedahan, akhirnya ambil keputusan untuk bawa diri sebab terlampau kecewa. Pengorbanan seorang ayah hancur berkecai disebabkan cinta buta seorang anak. Kisah Berfin dengan Kasim ni sampai hari ni pakar psikologi selalu petik sebagai salah satu kes Stockholm Syndrome yang paling ekstrim. Bagi yang tak tahu, sindrom ni adalah salah satu keadaan mental yang pelik di mana mangsa keganasan boleh beralih arah jadi sayang, jatuh cinta dan mempertahankan balik penjenayah yang dah hancurkan hidup diorang. Orang selalu cakap cinta itu buta kan, tapi dalam kes Berfin ni, Kim rasa bukan setakat mata dia je yang buta fizikal disebabkan asid tu, tapi dengan hati dan fikiran dia sekali terus jadi buta sebab cinta dekat orang yang salah.
Korang rasa macam mana dengan kes kali ni? Patut ke kita rasa kesian dekat nasib Berfi ni, atau korang rasa dia sendiri yang sengaja menempah penyakit sebab tak dengar cakap orang tua? So, cuba korang kongsi pendapat korang dekat ruangan komen bawah ni. Kim nak baca juga apa pandangan korang. Okeylah korang, cukup sampai sini dulu. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, tinggalkan komen dan subscribe channel Kim Naf Story supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Saya Kim dan jumpa lagi kita dalam video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.